Tamu tetap kita yang bahagia, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Ustaz. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Aidiladha, Raya Korban tu Ustaz. Dan saya percaya waktu ini dah petang-petang macam ni, ramai dah kerja-kerja melapah pun dah, saya rasa dah selesai. Ni dah membagi-bagi mungkin kemungkinan. Dan juga sambil dengarkan mau'izati, insyaAllah, untuk kita dapatkan bekalan untuk kehidupan kita kat dunia ni, sebagai bekalan juga untuk akhirat nanti, insyaAllah. Dan bicara tentang bekalan Ustaz, hari ini sangat bertepatan kita bawakan tajuk mau'izati. Minggu ini tajuknya berbekal lah. Mungkin sebagai pendahuluan mukadimahnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada penerbit Nur Hayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat-saat sebegini. Walaupun hari ini kita berada pada Hari Raya Aidiladha, tapi kita diberi kesempatan juga untuk berkeudara di dalam rancangan mau'izati ini. Dan tajuk yang kita bincangkan khusus pada hari ini, iaitu tajuk mengenai berbekallah dalam hidup kita. Kerana kehidupan kita ini, kita yakin bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Bahkan kita akan menghadap satu ketika nanti untuk menghadap di hadapan Allah. Tetapi hari ini kita akan bincangkan khusus ataupun tajuk khas kita, bagaimana tentang bekalan dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi tentang bagaimana Nabi-Nabi dan juga bagaimana keadaan para Rasul dahulu sentiasa diajar oleh Allah supaya hidup berbekal. Berbekal yang dimaksudkan ini kita ambil daripada sepotong ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dalam hidup kamu, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan dalam hidup ini ialah kamu bekalkan dengan takwa kepada Allah. Kalau kita perhati kepada peristiwa yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini, di Hari Raya Aidiladha ini, satu perkara yang kita kena faham bahawa ibadah yang kita buat, ibadah korban pada hari ini, bukan Allah nak ambil kira yang disebut dengan darah ataupun daging yang kita korbankan sebentar tadi, tidak. Tetapi yang kita lakukan pada hari ini ni, Allah Subhanahu wa taala sebut yang Allah nak ambil kira ialah takwa kepada Allah. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah sebut sesungguhnya Allah tak mengambil kira. Allah tak ambil kira pun daging dan darah yang kamu korbankan pada hari ini. Tetapi yang Allah nak ambil kira ialah takwa kepada Allah. Takwa ini bagaimana? Yang kita diajar supaya kita memahami salah satu cara dalam hidup kita ni, supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan ketakwaan diri pada Allah. Bekalan yang Allah Subhanahu wa taala ajar supaya kita ni sentiasa hidup dalam keadaan yang sentiasa tambah dan tambah takwa dalam hidup kita. Kalau orang Melayu kita biasa disebut dengan kalimah takwa ini, maksudnya takutlah pada Allah. Demikian cara mereka. Kalau kita nak sebut yang tu pun tepat juga, betul juga takut. Takut bukan erti kata bagaikan seorang pencuri dengan polis, tidak. Tetapi takut kita ni, dalam takut kita adanya rojak, dalam takut kita adanya harap. Takut mengaku Allah, ya kita takut. Tetapi pada masa yang sama kita harap kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kita harap pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita tidak pernah dinilai di sisi Allah kerana rupa paras kita. Kita kena faham Allah tak ambil kira pun rupa paras kita secantik mana dan seelok mana. Ataupun Allah tak ambil kira juga yang namakan dengan pangkat ataupun keturunan yang ada pada kita. Ataupun Allah tak ambil kira juga di sudut yang namakan dengan harta kita sebanyak mana. Tetapi yang Allah ambil kira bagaimana kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhati, Ramadan Allah jadikan untuk takwa pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Ramadan tu aku jadikan puasa untuk diri kamu lalui mesti takwa pada Allah. Kemudian sama juga dengan yang disebut dengan korban yang kita buat ini. Bagaimana kita nak mencapai darjat takwa sampai peringkat kita boleh melalui takwa ini? Mari kita belajar dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Yang Allah jadikan dalam hidup Nabi Allah Ibrahim AS ini orang yang sampai peringkat naik darjat dia.
tinggi kedudukan dia di sisi Allah. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita kena sebut dalam solat kita. Dua orang ni, Nabi lain kita tak sebut. Nabi Musa kita tak sebut. Nabi Harun kita tak sebut. Nabi Zakaria kita tak sebut. Tetapi yang kita sebut siapa dia? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim AS. Tiap kali mana kita solat, kita sebut dengan dalam solat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa Nabi Ibrahim kita diajar supaya kita belajar dengan Nabi Ibrahim? Misal contoh pada hari ini dan 3 hari lepas pada ini. Kenapa kita belajar demikian? Nak sebut bahawa orang yang nak sampai darjat takwa, perkara yang pertama yang dia kena faham dalam hidup dia mesti melalui ujian-ujian dalam hidup. Ujian-ujian ini kita tak boleh lari. Bila kita sebut saja kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Di antara contoh manusia yang diuji oleh Allah dengan ujian dalam hidup ini siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Banyak ujian yang terpaksa dilalui. Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian-ujian yang besar. Semuanya dia berjaya untuk melaluinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lalu kami akan jadikan kamu Ibrahim pemimpin di kalangan manusia. Lalu Nabi Ibrahim jawab balik pada Allah, qala wa min zurriyyati. Ya Allah, jangan kamu jadikan aku saja di kalangan pemimpinnya ya Allah, tetapi jadikanlah zuriat aku sendiri ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, aku berjanji untuk jadikan di kalangan zuriat kamu pemimpin, tetapi aku nak sebut pada diri kamu yang tak termasuk di kalangan orang ni, orang yang melakukan kezaliman. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita perhati dalam hidup kita ni, kita tak dapat lari daripada ujian dalam hidup. Dalam hidup kita ni, apabila kita beriman pada Allah, maka ujian-ujian itu sentiasa mendatangi dalam hidup. Dan kenapa kita terpaksa melalui ujian ini? Jawabnya, dalam hidup kita ni Allah nak naikkan kedudukan kita kepada tingkatan darjat yang tertinggi. Lalu Allah jadikan kita ni dengan ujian-ujian. Allah gunakan ujian dalam hidup kita ni berbagai-bagai istilah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian yang disebut dengan fitnah. Misal contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka bahawa mereka hanya boleh sebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Diuji dalam hidup ini Allah sebut, Allah cerita, Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kami. Dengan ujian itu, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dengan ujian itu, wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu siapa yang dusta kepada Allah. Dalam hidup kita ni, para pendengar yang dihormati sekalian, ujian-ujian ini sentiasa ada. Sama ada ujian kita dalam keadaan kita senang ataupun diuji dengan ujian susah. Hari ini kita diberi kesenangan. Jangan kita ingat bila kita diberi kesenangan itu merupakan satu kenikmatan yang berterusan begitu saja, tidak. Tetapi senang yang kita lalui dalam hidup kita ini ujian. Saat mana kita senang, kita sedang melalui ujian. Saat mana kita susah, lagi kita sedang melalui ujian. Ujian-ujian ni Allah Subhanahu wa taala guna. Kadang-kadang Allah tak guna dengan kalimah yang disebut dengan kalimah yang digambarkan dengan fitnah tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala guna dengan kalimah ibtila. Misal contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita diajar supaya demikian. Allah Subhanahu wa taala sebut, sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu dengan berbagai-bagai ujian. Ujian apa dia? Bisyai'in minal khawf. Yang pertama, kamu akan diuji dengan rasa takut. Dalam hidup ni diuji rasa takut. Takut ni sentiasa ada.
Takut kan? Kita dalam hidup kita ni, kita berjalan seorang-seorang rasa takut. Kemudian kita duduk dalam rumah takut. Orang tanya takut apa? Takut hantu maklimah balik ke rumah kita sebut. Ni takut, dia panggil demikian. Takut dalam hidup ni ada je takut. Kita bekerja takut. Takut kalau tak naik jawatan. Kalau tak dinaikkan pangkat. Ataupun ditukarkan kedudukan. Kita berumah tangga, kita takut. Takut kalau sekiranya kita diuji dengan ujian berantakan dalam kekeluargaan. Dalam hidup kita ni ujian itu sentiasa ada. Tak ada orang yang tidak diuji dengan ujian takut. Kemudian Allah sebut, aku jadikan ujian dalam hidup kamu dalam perasaan lapar dalam hidup. Lapar ni ujian. Manusia ni apabila dia rasa takut, yang pertama tadi, dia akan cari tempat dia nak bergantung. Dia akan cari tempat nak bergantung. Waktu mana dia nak bergantung ni, ada orang yang bergantung, dia akan cari Allah untuk dia bergantung. Sebab tu mulut dia akan sebut Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Tetapi ada manusia yang apabila diuji dengan ujian takut, dia cari apa dia? Dia cari tangkal, dia cari azimat, dia cari tok bomoh, dia cari benda-benda yang khurafat dalam hidup dia. Dia cari permata untuk dia nak jadikan tangkal pada diri dia. Semua ni ujian dalam hidup, dia panggil perasaan takut. Yang kedua, ujian yang Allah jadikan ujian lapar. Lapar ni biasanya apabila manusia lapar, dia jadi tamak. Kaedah manusia dia lapar, dia akan jadi tamak. Sebagaimana kita kan kalau kita pergi dalam bulan Ramadan tu, kita lapar, kita tengok masuk dalam bazar Ramadan tu, kita rasa nak beli semua barang yang ada dalam bazar Ramadan. Kalau boleh yang meniaga-meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya laparnya kita. Tetapi Allah jadikan pada kita, waktu mana kita lapar ni, kita kena kawal diri kita. Ujian dalam hidup. Kemudian wa naqsim minal amwal, Allah jadikan ujian dalam hidup kita, dikurangkan harta benda kita. Allah jadikan dalam hidup kita ni, tak selama-lamanya kita ni senang je, banyak je harta. Tak. Waktu mana kita banyak harta, mungkin saja Allah akan jadikan suatu hari nanti dikurangkan harta dalam hidup kamu. Wa naqsim minal amwal, harta apa dia? Kadang-kadang orang yang nampak harta ni, dia nampak duit, dia nampak yang disebut, ya betul, yang tu salah satu daripada harta. Tetapi dalam hidup kita, anak-anak kita, harta kita. Kadang-kadang kekeluargaan kita, harta kita. Kadang-kadang Allah kurangkan yang disebut dengan harta benda dalam diri kita ni, kurang kasih sayang. Misal contohnya, wa naqsim minal amwal, dikurangkan harta benda. Yang keempat, Allah jadikan ujian dalam hidup kita, wal anfusi, Allah matikan orang yang kita sayang. Allahu Akbar. Waktu mana kita diuji dengan ujian dimatikan orang yang disayangi ini, satu ujian yang menggoncangkan jiwa. Tengah-tengah kita sayang pada suami kita, Allah matikan suami kita. Tengah-tengah kita sayang pada isteri kita, Allah matikan isteri kita. Di saat mana kita menyayangi anak-anak kita, tiba-tiba Allah mengambilnya untuk dihadapkan di hadapannya. Ini ujian dalam hidup. Allah nak tengok setakat mana kamu boleh bertahan dengan ujian yang sebegini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang akhir sekali, wassamarat, aku uji kamu dengan dikurangkan buah-buahan dalam hidup kamu. Kemudian akhir buah-buahan ini, ulama-ulama kata side income lah, yang disebut dengan bonus. Allah kurangkan bonus, tahun ni tak dapat bonus misal contohnya. Ni Allah jadikan pada kita dengan ujian ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabasyiris sabirin, kabar gembiralah pada orang yang sabar. Yang sabar yang jenis bagaimana? Alladzina iza asabathum musibah, ketika mana dia diuji dengan ujian-ujian yang banyak, lalu mulut dia akan sebut apa dia? Qalu inna lillah, daripada Allah kita datang, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau kita perhati proses kita beragama ini, yang pertama bila kita sebut kita mukmin, kita akan diuji oleh Allah. Yang kedua, lepas pada kita diuji oleh Allah, kita memerlukan pengorbanan. Kalau kita melalui proses ujian yang banyak, kita terpaksa buat korban. Korban ini yang kita mesti lakukan pengorbanan. Masa kita korban, kita terpaksa berkorban dalam hidup. Berkorban dalam hidup ini, kita terpaksa habiskan tenaga kita, masa kita, harta benda kita. Dan kadang-kadang dalam mentaati perintah Allah ini, kesabar dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian ini, kita terpaksa korbankan nyawa dalam mentaati perintah Allah. Yang ni kita kena faham. Bila kita nak sampai pada darjat takwa, Allah jadikan terlebih dahulu yang disebutkan dengan ujian.
Nak sampai darjat takwa, kamu kena sampai, kamu mesti melalui proses pengorbanan. Sebab itulah kalau kita perhati pada Nabi Ibrahim AS. Contoh yang mudah. Bagaimana Nabi Ibrahim AS melalui proses ujian ini. Nabi Ibrahim ni diuji oleh Allah. Ujian. Dan dia terpaksa melalui yang dinamakan dengan pengorbanan. Korban yang disebut sayangnya pada bumi Mesir, tempat asal tinggal Nabi Ibrahim. Terpaksa berpindah ke bumi Palestin. Bergerak ke bumi Palestin. Kemudian apabila bergerak sampai di bumi Palestin, diuji oleh Allah dengan ujian apa dia? Nak dapatkan zuriat. Tak dapat zuriat. Berumah tangga tak dapat zuriat. Dalam keadaan sunyi hidup, Allah jadikan Nabi Ibrahim AS kena tabah, melakukan pengorbanan, sehingga pada menjelang usia tua, barulah Allah SWT datangkan khabar gembira untuknya, yang dia akan dapat zuriat. Kita bayangkan, kalau sekiranya kita ni usia tua, tiba-tiba orang rumah kita bagi tahu, bang, saya disahkan mengandung, bang. Misal contohnya. Tak terkejut kita. Pensan tak kena gaya. Dalam usia 60 lebih, tiba-tiba orang rumah kata dapat saya disahkan mengandung. Allahu Akbar. Terkejut kita. Yang Nabi Ibrahim terkejut. Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian ni. Tapi tak apa. Nabi Ibrahim AS ditanya pada Malaikat Jibril, macam mana tanda yang menunjukkan saya nak dapat zuriat? Katanya, Malaikat Jibril, kamu tak boleh bercakap dengan manusia selama 3 hari illa ramza, kecuali melalui bahasa isyarat saja. Kamu tak boleh, tak keluar suara kamu. Kamu boleh hanya gunakan bahasa isyarat, tanda-tanda kamu nak dapat zuriat. Dapat zuriat Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq AS. Dua-dua dapat zuriat ini. Allah jadikan ujian pengorbanan yang besar apa dia? Diminta supaya bawa anak dan isteri ini satu lembah biwadin ghairi zi zar'in. Satu lembah yang tak ada tanaman-tanaman. Tak ada orang yang dibawa sampai di bumi Makkah ataupun Bakkah itu. Sampai saja di tempat itu, diminta tinggalkan anak, tinggalkan isteri. Tak boleh nak bayang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hajar alaihissalam tanya, adakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim AS, ya, ini perintah Allah. Oleh kerana perintah Allah, aku akan tinggalkan kamu dengan Ismail AS. Tinggal di tempat yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Kita ni, kalau kita tinggal isteri kita dekat bus stand, balik malam tu mesti tidur kat luar, dia panggil. Nak sebutnya bagaimana kita hanya sampai demikian. Tapi yang Nabi Ibrahim AS ni, Hajar AS sanggup melakukan pengorbanan ini. Pengorbanan yang tak mudah. Kemudian dalam keadaan ujian sebegini, ujian sampai peringkat tinggal Nabi Ismail, kemudian berkejaran mencari air, tak ada makanan apa-apa. Ujian pengorbanan. Sampailah di saat mana membesarnya Nabi Ismail AS. Bila dia dah mula dah akil balik, kemudian datang lagi ujian pengorbanan. Mesti korban dalam hidup kamu. Apa dia? Mimpi sembelih anak. Mimpi sembelih anak ni, mimpi untuk Nabi je. Yang ni mukjizat Nabi. Kita jangan buat. Kalau kita buat, memang kita ni memang belajar tak habis, dipanggil. Bukan demikian. Bahkan kita diajar supaya Nabi Ibrahim AS ni mimpi sampai 2-3 kali datang berjumpa dengan Nabi Ismail AS. Bila datang berjumpa dengan Nabi Ismail, tanya Nabi Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam, inni azbahuk, fanzur maza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Apa pandangan kamu, wahai Ismail? Nabi Ismail AS jawab terus. Jawab apa dia? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapaku, buatlah apa yang disuruh oleh Allah dalam hidup ini, dan kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar dalam mentaati perintah Allah. Ulama' kata, kalau kita melakukan pengorbanan, lepas pada kita buat pengorbanan, kita perlu pada kesabaran. Perlu pada kesabaran. Sebagaimana Nabi Ismail AS. Nabi Ismail AS, dia nak sampai darjat takwa pada Allah, dia sabar dalam berhadapan dengan ujian. Dalam hidup kita ni pun sama. Bila kita berkorban, kena sabar. Setengah-setengah orang tu kan, menggigil keluar duit. Keluar duit tu menggigil. Nak buat korban. Tak sabarnya dia. Sabar, tahan ni ustaz, tahan. Dia sebut demikian. Ada orang yang nak buat korban. Duit ada tapi tak nak berkorban. Duit ada dalam akaun bank. Dalam bawah bantal pun ada duit dia. Tapi nak sebutnya,
Tak naknya dia buat korban. Tak naknya dia buat korban tu, tak sabar dia dalam dia melalui ujian ini. Kita sama. Dalam hidup kita ni, kita ada lagi baki ni kan. 3 hari lagi untuk kita nak buat korban ni. Para pendengar yang mendengar ni boleh lagi buat korban. Nak sebutnya, kalau tak boleh buat hari ni, besok boleh buat. Lusa boleh buat. Dan hari yang terakhir, hari Ahad, kita boleh buat. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita boleh buat korban. Tapi betapa tak sabarnya kita dengan ujian ini. Dengan yang kita perlu buat pengorbanan. Dalam hidup kita ni, kita kena buat yang ni. Kenapa kita kena buat yang ni? Kita nak dapat darjat takwa kan? Yang kalau kita nak menghadap depan Allah nanti, kita perlu kepada yang disebut dengan ketakwaan diri. Bila kita perlu pada ketakwaan diri, lalu kita kena melalui proses ujian, kemudian pengorbanan, dan kemudian lepas tu kesabaran dalam kita mentaati perintah Allah. Bila kita sabar dalam mentaati perintah Allah ini, sebagaimana Nabi Ismail AS sabar disebut ayah dia, patutnya Nabi Ismail akan sebut apa dia? Jangan main-main bah. Ni sembelih ni, mati ni mati. Sepatutnya demikian. Tapi Nabi Ismail AS kata apa dia? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai bapaku, buatlah apa yang disuruh oleh Allah. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Kamu akan dapati saya dengan izin Allah, saya di kalangan orang yang sabar. Ini nak sebutnya kita demikian. Kita kena berlatihlah dalam diri kita untuk kita menjadi manusia yang sabar. Bila tanya sabar tu bagaimana? Sabar ni bagaimana? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah, as-sabru indas sadamatil ula. Sabar ni di waktu mana mula-mula kamu kena. Itu sabar yang terbaik. Kalau dah 2-3 hari dah berlalu baru nak sabar, itu bukan sabar yang terbaik. Sabar yang terbaik ni mula-mula kena. Kerana ada orang kan, waktu mana dia keluar masjid, dia tengok kasut dia hilang. Boleh tahan tak mulut dia? Ada orang boleh tahan, ada orang tak boleh tahan. Ada orang mula cakap pinggang, dia mula sibuk cari menatang mana curi kasut aku ni disebut. Dia mula tu. Dia mula yang dia tak tahannya, dia kata aku tak halal dunia akhirat. Tak halal dunia akhirat tak apa juga. 7 keturunan disambung sikit lagi. Nak sebutnya tak sabarnya. Jangan, sabarlah. Mungkin sahaja kita dalam keadaan sebegini kita diuji oleh Allah. Sabar kan. Ni dalam sehari 2 ni kita kecohkan pasal imam kena tampar kan. Ni nak sebutnya kesabaran. Kalau setengah-setengah orang tak sabar, dia mesti nak pukul kembali dan sebagainya. Tetapi kita diajar supaya kita bersabar. Sabarlah dalam ujian ini. Kita tak tahu apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dalam hikmah yang tersendiri. Kalau tak jadinya kena pukul, ditampar, kita tak tahu macam mana kaedah nak solat. Dalam solat Jumaat, kalau sekiranya tu imam kena tampar dan sebagainya. Yang ni benda-benda ni telah berlaku ke sebelum daripada ni? Ya, telah berlaku. Zaman-zaman sebelum daripada ni, kebanyakan para alim ulama dah kena dah ujian-ujian sebegini. Sampaikan kalau kita perhati, di Makkah itu kadang-kadang tu imam sembahyang, kemudian ada polis yang berada kat depan. Kenapa? Ni kes-kes macam ni. Yang tu kena tampar, yang kena bunuh tengah-tengah solat dan sebagainya. Ini keadaan yang berlaku. Kita diajar supaya sabar. Sabar waktu mana mula-mula kena. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana Rasulullah melalui satu perkuburan, tanah perkuburan, Rasulullah melihat ada seorang ibu yang menangis teresak-esak di atas kubur itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menegur ibu tersebut. Yang pernah kita cerita peristiwa ini. Rasulullah pergi tegur ibu tersebut, ya ummah, isbirillah wattaqi. Wahai ibu, sabarlah dan bertakwalah pada Allah. Dia pun pandang tu kepada Rasulullah. Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Kamu siapa? Kamu tak kena dengan musibah yang saya kena. Pergi jauh pergi, dia halau Rasulullah. Dan bila dia halau Rasulullah terus pergi, berlalu. Kemudian datang sahabat tegur ibu tersebut. Ibu kenal tak siapa yang menegur ibu tadi? Katanya ibu sebut, apa aku peduli? Maknanya apa aku kisah, senang ceritanya. Katanya sahabat ini sebut, dia kata, itulah Nabi yang menegur, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut dia. Yang menegur ibu tadi Nabi. Dia kata, tunjukkan aku di mana rumah Nabi. Lalu apabila ditunjukkan rumah Rasulullah, dia pergi, falam yajidhu bawabin. Didapati tak ada pun pengawal rumah Rasulullah. Lalu apabila dia terketuk je pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buka, bagi salam semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat ibu tu bagi tahu apa-apa lagi. Rasulullah sebut,
wahai ibu, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mana mula-mula kita kena. Mula-mula kita kena sabar. Dalam kita hidup orang yang beriman pada Allah ini, kita kena jadi demikian. Mula-mula kita kena tahan. Tengok anak kita main, kita dah pesan dah, jangan main. Tiba-tiba dia main juga. Main pom, pecah cermin. Kita dah pesan dah, boleh tahan tak waktu tu? Setengah-setengah orang dia mula berderau, naik ni darah naik. Dah mula tu dia pergi tampar anak dia, dia tampar anak dia. Apa yang dia dapat? Benda apa yang dia telah dapat? Yang pertama, cermin itu dah pecah. Dia pun tak dapat kembalikan balik cermin tersebut. Yang kedua, dia pergi tampar anak dia. Apa yang dia dapat? Dengan dia tampar tersebut, dalam keadaan begitu anak dia pun dah merah muka, dalam keadaan menangis teresak-esak. Dah mula tu, tengok anak dah menangis teresak-esak, mula nak pujuk. Malam ni abah belanja tom yum ya, dia sebut. Dah mula nak pujuk balik. Waktu mana yang nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni tak sabar dalam hidup ini. Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa pada Allah, kita kena belajar menjadi orang yang sabar dalam menahan kerenah-kerenah perjalanan hidup. Kalau kita nak jadikan bekalan dalam kehidupan kita ini, ini di antara yang kita perlu fahami dalam perjalanan hidup kita. InsyaAllah. Kalau kita kata sabar, tapi masih ada rasa berbatas lagi, tu bukan sabar namanya Ustaz. Masih belum sabar lagi. Sabar itu indah. Untuk anda sabar dahulu, kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami menerusi Mau'izati. Di IKIM FM, Mau'izati kembali petang ini. Temakan anda menerusi edisi khas Mau'izati, edisi khas Aidil Adha. Alhamdulillah, bicara tentang pengorbanan, itu juga adalah sebahagian dari bekalan kehidupan kita. Nak dapatkan hujung tu takwa tu Ustaz ya. Kalau Ramadan takwa, untuk ujung tahun hijrah pun kita nak, dalam kehidupan kita ni ada takwa yang Allah bekalkan insya-Allah. Dan kita nak sambung lagi berkenaan dengan berbekal lah untuk kehidupan kita ni. Sambungan sedikit Ustaz, mungkin juga sebagai kesimpulan juga. Ya. Kalau kita perhati dalam kehidupan kita ini, ramai di kalangan kita sibuk dengan mengumpulkan harta biar banyak. Ramai di kalangan kita mengumpulkan pangkat biar besar, biar tinggi, dan biar tinggi dan sebagainya. Ada di kalangan kita sibuk berbekal dalam hidup mereka satu bekalan yang dia nak kena tinggal. Tetapi kenapa kita tak sibuk dengan bekalan yang kita nak kena bawa? Dalam hidup kita sepatutnya kita fikir tentang apa yang perlu kita bawa. Bukan kita kena fikir apa yang kita nak tinggal. Yang kita nak tinggal, mereka yang tinggal ini, mereka pandailah mereka buat untuk mereka perjalanan meneruskan survival hidup mereka. Tetapi ramai di kalangan kita kan, dia kumpul harta banyak. Kemudian dia meninggal dunia. Sedangkan dia sendiri Al-Quran tak boleh baca. Sedangkan dia sendiri aurat pun tak tertutup. Sedangkan dia sendiri zakat pun tak tertunai dalam hidupnya. Dalam hidup kita ni, biarlah kita berbekal satu benda yang kita nak bawa dan bawa manfaat waktu mana kita menghadap depan Allah. Jadi bekalan yang kita perlu kita bawa ini ialah bekalan amalan-amalan. Selain nak sebutnya tadi, nak dapat takwa tadi, kita kena ada amalan-amalan. Amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan amalan-amalan ini, mesti kita ni konsisten dengan amalan kita ini. Mesti kita istiqamah. Jangan sampai peringkat waktu mana kita dekat nak meninggal dunia nanti, kita dalam keadaan kita teragak-agak untuk kita nak menghadap depan Allah. Sedang teragak-agak ni kenapa? Kerana cinta kita terlampau besar terhadap dunia, yang menyebabkan kita teragak-agak. Mati ke tak mati, mati ke tak mati. Mati ke tak mati ni pada diri dia dalam sampai peringkat dia tak nak mengucap na'udzubillah min dzalik. Bila kita tak ada amalan yang konsisten, amalan kita yang kita istiqamah dalam hidup kita untuk kita dalam keadaan menghadap depan Allah, lalu menyebabkan kita ni terganggu pada diri kita. Terganggu sampai kita jadi buruk sangka, na'udzubillah min dzalik, dengan Allah. Berburuk sangka dengan Allah ni ramai manusia yang hampir dengan kematian. Ramai mana kan orang sibuk tanya, kenapa saya mesti sakit? Kenapa orang itu tidak sakit? Kenapa saya mesti susah? Kenapa orang tu tak susah? Allah tak adil lah pada diri saya. Dia akan mula timbul perkara demikian. Sedangkan Islam ajar, kamu kena ingat, setiap perkara yang tertentu yang Allah jadikan dalam hidup ini, Allah dah agih-agihkan sesempurna mungkin untuk diri kamu. Setiap orang ni dia ada jodoh, rezeki dan kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah, yang Allah susun. Dan manakala kita pula kita diajar supaya menerima setiap qada dan qadar Allah.
Jangan sampai peringkat kita ni jadi buruk sangka dengan Allah. Sehingga kan kita ni jadi, waktu mana dekat nak meninggal dunia, kita jadi tak nak untuk menghadap depan Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, hadis kursi disebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Dalam hadis Rasulullah, bukan hadis kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah, Allah suka sangat nak berjumpa dengan dia. Wa man ahabba liqa Allah, wa man kariha liqa Allah. Siapa yang benci untuk dia berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Kebencian itu datang daripada mana? Dan kecintaan itu datang daripada mana? Datang daripada hati kita. Hati kita yang sentiasa kita pupuk dia, sentiasa kita didik dia, sentiasa kita belai dia. Sehingga kan kita ni rasa waktu mana kita nak dekat menghadap depan Allah tu, kita dah yakin sungguh-sungguh, aku dah bekalkan diri aku dengan takwa pada Allah. Aku dah banyak dah amalan yang aku kerjakan, walaupun tak sesempurna mungkin. Dalam diri kita ni kita nak sebut pada Allah, ya Allah, aku dah terbaik dah. Sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana para anbiya di kalangan para salihin dan syuhada dahulu, di kalangan mereka sentiasa berbekal yang ni. Demikian juga dengan kita. Kita ni biar sampai peringkat dekat dengan menghadap depan Allah itu, kemanisan wajah itu terpampang indah. Dan kita rasa seronok, ya Allah, aku memang dah bersedia untuk menghadap depan kamu sekarang ni, ya Allah. Tetapi jangan sampai peringkat muka kita pun berkerut. Kita pun tak bersedia nak menghadap depan Allah. Kenapa? Kerana hati kita ni terikat dan terlampau kuat sangat dengan dunia. Terlampau kuat sangat dengan dunia, sehingga kan kita menolak untuk menghadap depan Allah. Dan kita kena ingat para pendengar yang dihormati sekalian, waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita diajar supaya sentiasa membekalkan dan berbekal dengan amalan-amalan yang soleh. Duduk dengan para alim ulama, jangan cerca para alim ulama, jangan caci para alim ulama. Kadang-kadang orang kita apabila dia sampai peringkat mencaci dan mencerca para alim ulama, seolah-olah dia rasa bahawa diri dia tu cukup sempurna dalam hidup. Kemudian dalam hidup kita ni, jangan sampai peringkat kita rasa pada diri kita ni dah tak apa dah, banyak ni pun cukup lah. Dia sebut demikian, jangan. Bahkan kita kena tamak terhadap akhirat. Tamak ni sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Karim, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang tamak ni macam mana? Dia tamak terhadap akhirat ni, dia sanggup renggang tempat tidur dia. Dia bangun, yad'una rabbahum, menadah tangan dia berdoa pada Allah, khaufan, dalam keadaan dia rasa takut, wa tama'an, dalam keadaan dia rasa tamak sungguh. Dan daripada apa yang Allah kurniakan pada diri dia, dia akan berinfak di jalan Allah. Dan kalau kita nak berbekal, yang ni lah bekalan dalam hidup kita, bekalan untuk perjalanan di hadapan nanti. Kita kan, kalau kita nak balik kampung, kita berbekal kan. Berbekal paling tidak beg kita mestilah kembung sikit. Dia panggil demikian. Paling tidak minyak mestilah penuh. Kalau kita nak balik kampung, kita nak balik ke kampung akhirat, kita perlu balik ke kampung akhirat. Bila kita perlu balik ke kampung akhirat, kena ada bekalan. Bekalan apa yang paling terbaik tadi kita dah sebut, bekalan takwa pada Allah. Macam mana kita nak takwa pada Allah? Kita kena tabah dalam kita berhadapan dengan ujian. Macam mana kita nak tabah dalam kita berhadapan dengan ujian ini? Kita kena sentiasa mendengar dan sentiasa menambah ilmu dalam hidup kita. Bila kita sentiasa menambah ilmu dan kita mendengar kata-kata yang baik, yang menyebabkan kita akan menjadi tabah dalam hidup kita. Dan di waktu ini kita akan menjadikan orang yang dekat dengan Allah, dan akhirnya Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang terbaik, di kalangan orang terbaik. Sebagaimana kita sebut, wa ja'alna lil muttaqina imama, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang bertakwa itu, kaminya pemimpinnya, ya Allah. Dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin di kalangan orang takwa. Beruntunglah kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita sampai peringkat ini, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum indah melihat wajah kita, dan Rasulullah memanggil nama kita untuk kita berada di padang mahsyar dan bersimpuh di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Itu bukannya mudah Ustaz. Saya kena usahakan Ustaz. Saya kena usahakan insya-Allah. Dan sungguhnya hidup ni sebuah perjalanan persinggahan kita ni demi nak kutip bekalan tu je Ustaz untuk kita nak berhenti di destinasi yang hujung nanti, yang hakiki, iaitu akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan pada hari ini. Membuka mata, membuka hati, itu yang paling penting sekali untuk kita sama-sama beramal dengan amal-amalan baik dapat untuk meraih takwa itu insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Stres.